It's story time. Hujan rahmat dari Allah. Kawan-kawan, tengok ni. Hari ni hujanlah di tempat tinggal Afra. Pokok-pokok dan bunga pun bergoyang seperti menari gembira. Pokok-pokok kelihatan seperti menari kerana ia ditiup angin kuat dan ditimpa hujan. Apa itu hujan? Hujan itu apabila rintik-rintik air yang banyak jatuh dari atas langit ke permukaan bumi. Hujan merupakan rahmat dari Allah dan rezeki untuk semua hidupan di bumi. Seperti firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 48. Dan dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Masya Allah, benarlah hujan itu adalah rahmat untuk kita. Dari air hujan, Allah menumbuhkan pelbagai tumbuh-tumbuhan. Haiwan-haiwan pun dapat makan dan minum. Sebenarnya ada banyak lagi manfaat air hujan. Oh ya, kawan-kawan tahu tak bacaan ketika hujan turun? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Bila hujan turun, jangan lupa baca doa hujan ya, agar Allah menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Kawan-kawan, kita tidak boleh marah dan mencela apabila hujan turun tau. Kerana hujan adalah rahmat yang Allah turunkan untuk kita semua. Cuba bayangkan jika tiada air dalam kehidupan kita, tentu hidup kita akan susah. Tumbuh-tumbuhan menguning dan layu. Haiwan ternakan banyak yang mati. Sungai mula mengering dan ikan pun mati. Nanti kita pun tiada makanan dan minuman yang bersih. Oleh kerana itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Kerana Allah telah menurunkan air hujan. Alhamdulillah. Hujan dah berhentilah. Jom baca doa selepas hujan. Mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Dicurahkannya hujan ini kepada kami atas kurnia dan rahmat Allah. Kita perlu sentiasa bersyukur tau kawan-kawan. Jangan lupa ya amalkan doa ketika hujan dan selepas hujan. Semoga Allah memberkati kita semua. InsyaAllah. Baiklah, sampai sini sahaja. Assalamualaikum semua.